Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, ni hao, xia u hao. Belum tengah hari silap. Okey, terima kasih siapa yang dah masuk, ada 800 orang lebih ini. Dan semalam kebetulan sepatutnya saya nak straight setiap pagi, tapi semalam saya berjumpa dengan doktor. Tapi sambil itu kita dengar secara live ucapan Donald Trump pagi semalam. Dan di Amerika adalah malam, disebut sebagai nation address, ataupun istilah dia, state address atau apa. Maknanya dia mahu membuat satu kenyataan penting kepada negara, ucapan penting kepada negara Amerika, yang satu dunia menanti ucapan beliau itu, rakyat Amerika juga menanti ucapan beliau itu. Itu bagi beliau lah satu ucapan paling penting setelah mana berlakunya 32 hari perang yang Amerika mulakan, yang Amerika lancarkan terhadap Iran. 28 Februari mula, dan semalam adalah berapa bulan semalam? 2 Mac. Itu yang disebut oleh Trump 32 hari, dan saya catatkan satu persatu apa yang beliau ucapkan dalam ucapan penting beliau semalam, yang mana bagi rakyat Amerika 2 April itu adalah ucapan penting yang hendak diketahui. Tetapi ternyata selepas beliau berucapan, penganalisis di Amerika sendiri menemplak beliau kerana ucapan itu bukanlah ucapan yang penting pun, bukan ucapan yang penting pun. Dan tidak ada benda yang baru, tidak ada benda yang mengejutkan, dan banyaknya dipenuhi oleh pembohongan beliau. Okey, jadi apa yang Trump sebut semalam ialah beliau hendak mengumumkan bahawa Amerika telah pun menang dalam peperangan yang mereka lancarkan kepada Iran, yang mana peperangan ini dikatakan bahawa kemenangan yang dicapai dalam tempoh paling singkat berbanding sejarah Amerika berperang sebelum daripada ini. Sebelum ini, kata beliau, Amerika terlibat dalam peperangan yang tujuan perang tersebut dicapai dalam tempoh 1 tahun ke 8 tahun. Banyaknya. Antara yang beliau sebut ialah perang Korea, perang Vietnam 1965 sampai 1972. Lama dekat 8 tahun. Kemudian perang Iraq juga, kata beliau, 8 tahun. Dan beberapa negara lagi disebut oleh Donald Trump. Tapi buat kali pertamanya di bawah Presiden Donald Trump, mereka berjaya memenangi peperangan dalam tempoh 32 hari saja. Itu nak diumumkan kepada rakyat Amerika sebenarnya terutamanya. Dan apa yang dikatakan kemenangan tersebut? Kemenangan tersebut ialah kita berjaya membunuh, kata dia, ramai pemimpin penting Iran. Kita berjaya menghapuskan terus nuklear Iran, tak boleh lagi dibangunkan sepenuhnya. Dan dia katakan bahawa mereka juga berjaya melumpuhkan ballistic missile dan juga drone Iran ke tahap yang paling maksimum. Dan apa lagi? Banyaklah disebut oleh beliau. Yang mana kata beliau, Iran tidak boleh lagi bangkit. Paling tidak, dia sudah pun ketinggalan 15 ke 20 tahun. Maknanya Iran kalau nak bangkit balik kekuatan dia yang dia ada sebelum peperangan ini, perlu 15 ke 20 tahun. Itu kata Trump. Dan daripada kemenangan tersebut, yang mana Iran telah pun tewas, kata Trump, maka Iran tidak lagi menjadi ancaman kepada Amerika, dan tidak lagi menjadi ancaman kepada Israel, dan tidak lagi menjadi ancaman kepada dunia keseluruhannya. Itu kata Donald Trump, tuan-tuan, yang diisytiharkan kepada rakyat Amerika semalam dalam ucapan penting beliau, yang ditunggu-tunggu kononnya. Dan tak ada siapa kata apa pun kat dia, tapi dia sendiri sebut dalam ucapan itu, dia kata dia tidak pernah menyebut untuk melakukan regime change terhadap Iran. Kenapa dia tahu orang akan pertikaikan menang kat mana, sebab tujuan perang tadi nak melakukan regime change. Sedangkan regime change tak berlaku, Iran kekal diperintah oleh pemerintah asalnya, kerajaan revolusi sejak 1979. Itu keadaannya di Iran. Tetapi dia kata kita tidak pernah menyebut untuk melakukan regime change. Walau bagaimanapun kita berjaya membunuh pemimpin tertinggi Iran, Menteri Pertahanan Iran dan komander-komander penting Iran. Itu disebut oleh Donald Trump. Jadi di sini menunjukkan bahawa beliau sendiri defensif. Beliau sendiri berada di fasa defensif.
yang terpaksa mempertahankan diri sebelum orang kata dekat dia bahawa perang itu adalah perang yang gagal. Dan kita tak peduli kepada pihak yang menyokong Iran ataupun yang anti-Amerika yang pastinya akan menemplak ucapan Trump. Masalahnya ialah dalam Amerika sendiri. Dalam Amerika sendiri mula mempertikaikan apa yang disebut oleh Trump sebagai kemenangan tersebut. Kerana dalam ucapan itu juga ada kontradik dengan apa yang diumumkan. Antaranya apa dia? Beliau mengatakan bahawa dalam tempoh 3 ke 4 minggu ke depan, Amerika akan menamatkan perang tersebut. Dan sekiranya Iran tidak patuh kepada tuntutan Amerika, iaitu menuju kepada ceasefire, gencatan senjata, hentikan perang, maka Amerika akan melakukan serangan paling buruk berganda-ganda kepada Iran dalam tempoh 3 ke 4 minggu itu, yang menyebabkan Iran akan kembali kepada era zaman batu, Stone Era. Jadi itu disebut oleh Donald Trump. Tuan-tuan, di situ satu perkara yang pelik dalam ucapan beliau sendiri yang berlaku kontradiksi dengan apa yang beliau umumkan sebagai kemenangan, apa yang beliau umumkan sebagai Iran's no more threat from Iran to the United States of America dan juga to the Israel. Tetapi beliau perlukan 3 ke 4 minggu lagi untuk menghabiskan Iran. So, kalau menang, kenapa nak teruskan lagi 3 ke 4 minggu? Satu. Yang keduanya, kalau dah menang, kenapa mengugut Iran supaya patuh pada kehendak dia, ataupun kalau tak patuh akan serang lagi teruk. Menandakan dia belum menang. Sepatutnya dalam tuntutan ceasefire ini, dalam mana-mana peperangan pun, biasanya dia berada dalam keadaan dua situasi, tuan-tuan. Berada dalam keadaan dua situasi. Yang pertamanya, lawan dalam peperangan tersebut berada dalam fasa kemerosotan yang sangat teruk ataupun berada dalam fasa menuju kepada kekalahan, maka mereka lah yang lebih, bahasa kita adalah lebih afdal, lebih utama untuk memohon ceasefire, gencatan senjata supaya peperangan itu dihentikan. Ataupun situasi kedua ialah kedua-dua pihak berada dalam kekuatan yang seimbang. Kerana perang terlalu lama contohnya, dan masing-masing berdepan dengan kerugian, kecederaan, sama ada dari sudut ekonomi, dari sudut nyawa, dari sudut ketenteraan yang begitu parah dan merugikan dan memenatkan. Jadi dalam fasa yang dikatakan balance, strength itu ataupun kekuatan yang balance itu, maka kedua-dua pihak sebenarnya mengajak kepada ceasefire. Tetapi kali ini, Amerika yang mengatakan dia di pihak yang menang memohon ceasefire. Sepatutnya sebagai pihak yang menang tak perlu mohon ceasefire. Tamatkan sajalah kerja dia. Maka dia dapat kemenangan. Kalau dah menang, kenapa nak ceasefire lagi? Kalau Iran itu sudah habis nuklearnya, sudah habis balistik misalnya, dilemahkan pada tahap maksimum, dan sudah habis drone-nya, maka apa lagi yang tinggal pada Iran untuk melakukan serangan balas? Jadi tidak perlu kepada ceasefire. Mereka sudah menang. Maka take over saja Iran. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita kena ingat Iran masih lagi kekal di bawah pemerintah sedia ada, istilahnya rejim sedia ada. Walaupun bila sebut rejim ni, ada penyokong Iran, dia marah. Dia tak faham maksud rejim tu sebab biasanya digunakan untuk konotasi yang negatif. Rejim itu pemerintah, rejim itu kerajaan. Kita janganlah terlalu, kita katakan, suci sangat sampai tak faham istilah. Okey? Walaupun selalu digunakan dengan konotasi negatif, tidak membawa maksud tersebut. Tapi pokoknya di sini ialah bahawa tujuan utama mana-mana peperangan ialah nak menjatuhkan kerajaan sedia ada, pemerintah sedia ada. Kerana apa? Kerana itulah yang paling penting dalam segala hal. Tetapi apa yang berlaku di Iran ialah regime change tak berlaku. Itu nombor satu. Nombor dua, kenapa masih lagi tekan Iran supaya setuju untuk ceasefire, menunjukkan bahawa apa yang diumumkan oleh beliau itu adalah perkara yang tidak benar. Iran masih ada kekuatan. Iran masih ada lagi serangan yang beliau lakukan, yang mereka lakukan, bukan dalam jumlah yang lemah, tapi dalam jumlah yang kuat, dengan level yang kuat. Itu satu perkara pertama. Ulasan kedua ialah Trump mengatakan bahawa mereka masih menguasai keadaan. Mereka telah mendapat kemenangan walaupun berdepan dengan apa yang istilahkan sebagai economic crisis, bila mana dunia berdepan dengan oil shortage, energy shortage, iaitu bekalan tenaga yang berkurangan disebabkan Selat Hormuz ditutup.
maka menyebabkan harga minyak naik hampir 2 kali ganda, daripada 60 ke 70 dolar per barrel, naik kepada hampir 120 dolar. Tapi kata Trump, kita berjaya mengawalnya itu di bawah 100 dolar. Ya, ketika mana ucapan Trump sampaikan itu ataupun sebelum daripadanya, harga minyak berada pada paras 96 ke 98 dolar sama ada WTI ataupun Brent oil. Tinggi ya tuan-tuan, bukan rendah tu, tinggi, tapi lebih baik daripada fasa kemuncak yang berlaku sebanyak 3 kali curve dia tu, kenaikan dia tu, iaitu pada fasa awal naik sehingga 119 dolar. Kemudian bila Trump mengatakan bahawa perang akan ditamatkan segera, maka dia turun. Kemudian bila Israel melakukan serangan terhadap lapangan gas milik Iran, Iran serang balas balik lapangan gas milik Qatar, maka dia memuncak balik naik, iaitu 2 hari sebelum raya kepada paras 119 dolar. Kemudian turun balik bila Trump umumkan bahawa ugutannya untuk melakukan serangan terhadap infrastruktur elektrik milik Iran itu ditangguhkan selama 5 hari, kemudian sambung lagi 10 hari, maka dia turun balik sehinggalah kepada kemarin, turun sehingga sekitar 96 ke 98 dolar. Tetap tinggi tapi tak melepasi 100 dolar. Betul Trump sebut. Tetapi bila mana Trump bagi ucapan, kalau tak silap saya dalam 10 ke 15 minit semalam, dalam 15 minit lebih kurang, di hujung ucapan dia terus minyak meroket kembali kepada 106 dolar ke 100 berapa 106 ke 108 dolar. Saya tak pasti ketika ini berapa tapi pokoknya apa yang Trump hajat itu tidak berlaku. Tidak berlaku, harga minyak naik. Kenapa market respon begitu? Tuan-tuan, kalau kita faham ucapan Donald Trump itu, orang seperti saya, walaupun tak penting sangatlah komen saya, tapi siapa-siapa saja yang tak suka kepada perlanggaran yang mereka terhadap undang-undang antarabangsa, melakukan jenayah perang itu, pastinya akan memberi komen yang negatif terhadap ucapan Donald Trump. Tetapi dan penyokong Trump akan mengatakan positif, Trump betul, Trump benar, Trump dah dapat menang, Trump cerdik, pandai, handsome, muda, semualah. Tetapi tuan-tuan, satu perkara yang tak boleh ditipu ialah angka-angka di market, di pasaran. Terutamanya pasaran komoditi, khususnya minyak sebagai pasaran yang komoditi yang sangat diperlukan oleh seluruh dunia. Tak ada negara yang terlepas daripada keperluan energi, keperluan oil and gas. Jadi bila Trump bagi ucapan, patutnya habis ucapan itu harga minyak akan turun. Tapi harga minyak naik. Maknanya apa? Maknanya dunia tak ada siapa pun percaya bahawa Amerika dah dapat kemenangan. Kalau semua percaya Amerika dah dapat kemenangan, maka mereka tak akan harga minyak tak akan naik. Panik tak akan berlaku. Okey, itu pertama tuan-tuan. Boleh tuan-tuan dekat tu? Sebab apa tuan-tuan? Ketika Trump bagi ucapan, di hujung ucapan itu apa yang berlaku? Iran melakukan tembakan balistik misalnya ke Israel dalam tempoh yang dalam jumlah yang begitu besar, yang membawa kemusnahan besar. Sebelum ini kemusnahan besar walaupun ditutup oleh Israel, tetapi yang berlaku pada semalam ketika mana Trump memberi ucapan itu, serangan itu dilakukan sehingga mengakibatkan sebuah bangunan, walaupun yang berdepan dengan damage, kerosakan, kehancuran ini banyak, tapi yang runtuh sepenuhnya berlaku semalam. Tak pernah disebarkan sepanjang 32 hari ini, tapi berlaku semalam. Jadi itulah yang sedang kita tengok ketika ini. Boleh tuan-tuan? Faham tak tuan-tuan? Terima kasih yang terus bantu saya untuk tap screen. Kerana dengan tap screen itu akan membawa kepada banyak rakan-rakan kita yang lain masuk. Jadi baru boleh kita masuk kepada topik seterusnya. Kalau tidak, kita dah habis 1 jam, dia tanya balik benda yang kita dah sebut kat awal tadi. Bagus, tuan-tuan mudah faham. Tuan-tuan mudah faham. Saya membantu saja menceritakan. Saya rasa benda ni dah ada dalam kepala tuan-tuan semua. Apa saya nak kongsikan pagi ini berkait dengan perkembangan perang ini, juga saya nak kaitkan dengan ilmu sikit sebagaimana biasa. Saya sebut baru ni, saya ulang balik baca. Ini kali kedua saya baca buku ni. Antara penganalisis politik antarabangsa yang popular, antara scholar dalam bidang hubungan antarabangsa yang prominent scholar, kita katakan, yang agak penting ketika ini dan masih hidup, adalah Profesor John Mearsheimer. Saya terbalikkan dulu, takut tuan-tuan tak perasan. Profesor John Mearsheimer, tuan-tuan ambil ni nama dia ni, catat, nanti tuan-tuan cari dekat TikTok ataupun mana-mana tempat lain lah, yang merah tu terutamanya. Setiap hari dia ada live dan ada rakaman live dia dibuat. Dia mengulas daily
komen terhadap apa yang berlaku di Iran pada ketika ini. Dia orang Amerika, dia satu orang profesor di kalau tak silap Chicago University kalau tak silap, dan dia mencipta salah satu teori penting dalam hubungan antarabangsa dalam bidang sains politik disebut sebagai offensive realism, Profesor John Meshima. Dan dalam ni banyak cerita sejarah tentang ni, dia tajuk dia The Tragedy of Great Power Politics, bila menceritakan jatuh bangun kuasa besar dunia dan faktor-faktornya yang boleh kita pelajari. Semalam saya siapkan dua video untuk tuan-tuan yang akan kita siarkan di Merah pada hari ini. Kalau sempat tengah hari ini, kalau tak sempat petang ini, 4:05 begitu, satu video untuk ulasan ucapan Trump ini, dan yang keduanya adalah untuk hari esok, juga petang esok Sabtu. Dua video saya akan siarkan untuk tatapan tuan-tuan. Juga saya ulas ini berdasarkan kepada kandungan buku ini. Okey, kita balik kepada ucapan Donald Trump tadi yang boleh kita ulas. Okey, kita ada 2,100. Kalau tuan-tuan bantu tap screen lagi, kawan-kawan kita akan masuk lebih ramai lagi lepas daripada ini, insya-Allah. Akan masuk lebih ramai lagi kawan-kawan kita lepas daripada ini, maka John Meshima. Okey, terima kasih siapa yang tolong tulis tu, terima kasih. Minum air dulu. Hari ini banyak air tuan-tuan I think almost 1 liter. So boleh lama lah hari ni tapi sebelum Jumaat kita habislah. Laju komen naik 2,100. Terima kasih 2,100. Kalau tuan-tuan bantu tap screen, insya-Allah dia akan ramai kawan kita boleh masuk. Terima kasih. Okey, baik. Saya sambung. Okey, daripada apa yang Trump umumkan semalam, kita ambil dua perkara Satu, dia katakan bahawa Amerika telah dapat kemenangan terhadap Iran, dan kemenangan paling singkat dalam sejarah Amerika berperang. Kerana selama ini Amerika berperang makan masa bertahun-tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang sampai 8 tahun. Sebagaimana di Vietnam, sebagaimana di Iraq, sebagaimana di Korea, baru dapat kemenangan, kata dia. Okey, itu kata Trump. Jadi dia telah menang. Ini tuan-tuan pegang yang itu. Dan yang keduanya diumumkan bahawa Iran bukan lagi ancaman. Iran bukan lagi ancaman kepada Amerika dan juga kepada rejim Zionis. Itu yang diumumkan. Bukan lagi ancaman, dia dah dapat kemenangan. Okey, mari kita lihat satu persatu. Apa yang berlaku sebelum daripada perang ini berlaku selama 32 hari ini, dan apa yang berlaku selepas daripada 32 hari. Nak tengok siapa menang, siapa tak menang. Jadi kita tak perlu terlalu technical ataupun detail sekadar kita untuk bercakap dengan bahasa orang awam, untuk kefahaman kita saja. Apa yang berlaku tuan-tuan? Tuan-tuan perasan apa yang berlaku? Dia ada 5 perkara yang berlaku Itu catatan saya. Sebenarnya ada banyak perkara. Sebelum daripada peperangan ini, apa yang berlaku ialah Amerika mempunyai begitu banyak military base ataupun pangkalan-pangkalan tentera di rantau Timur Tengah. Terutamanya di negara-negara Gulf. Kalau tak silap saya ada 13 buah. Dicampur semua ada sekitar 20 buah. Ada yang mengatakan lebih daripada 20 buah. Di Qatar, pangkalan tentera udara terbesar di rantau Middle East dengan 10,000 tentera udara kekuatannya ada di situ. Di Bahrain, armada kelima tentera laut Amerika yang terbesar di rantau Middle East ada di situ. Di Kuwait, kalau tak silap ada 3 kamp tentera dia, termasuk markas logistik dia, tentera darat dan juga udara. Kemudian di Saudi, dia ada beberapa, termasuk yang masyhur untuk 2-3 hari ini adalah satu pangkalan udara yang terletak di tak jauh daripada Riyadh, 100 km lebih daripada Riyadh, yang dijadikan juga lokasi logistik untuk tentera udara dan juga untuk intelijen Amerika di situ. Okey. Di UAE banyak, bukan sebuah, bukan 2 buah, juga pangkalan tentera Amerika. Kuwait kita sebut dah tadi, Qatar, di Oman. Kemudian keluar daripada negara-negara Gulf ataupun negara-negara teluk yang 6 buah itu, dia ada pangkalan tentera di Jordan, dia ada pangkalan tentera di Iraq, termasuk di Baghdad, dan juga termasuk di kawasan Irbil, iaitu kawasan Kurdistan yang mendapat autonomi, tapi dalam negara Iraq. Itu antaranya. Okey, itu yang berlaku di Middle East. Sebelum daripada perang ini berlaku, Amerika ada military base, ada kekuatan, bukan sekadar pangkalan tentera, jumlah tentera yang banyak di sana, peralatan tentera termasuk fighter jet dia, dan paling penting ada aset-aset tentera yang sangat penting untuk maklumat. Apa dia? Iaitu radar-radar yang sangat canggih,
sistem pertahanan udara ataupun air defense system yang begitu banyak diletakkan di sana. Ada namanya Patriot, ada namanya THAAD, dan kalau dalam Israel itu adanya nama Iron Dome dan sebagainya. Jadi menjadikan rantau Timur Tengah adalah rantau antara terkuat yang mereka mempunyai pasukan pertahanannya. Itu sebelum daripada perang 28 Februari yang lalu. Tetapi selepas 32 hari perang, apa yang berlaku? Pangkalan-pangkalan tentera Amerika ini semuanya telah pun diserang oleh Iran. Menyebabkan semuanya berdepan dengan kemusnahan, kerosakan. Sama ada sebahagiannya disebut sebagai total destroyed, tak boleh guna. Ataupun sebahagian yang lain berdepan dengan kerosakan besar. Itu dari sudut camp-campnya. Kemudian daripada itu juga, di lokasi-lokasi ini juga, aset-aset penting pertahanan udara Amerika musnah. Radar-radar dia musnah sebahagiannya. Walaupun tidak semuanya, tetapi yang paling penting ada duduk di Iraq. Duduk di Qatar telah pun musnah radar dia. Radar ni penting untuk mengawal pergerakan maklumat pihak musuh dan sebagainya, dan untuk bantuan kepada pesawat-pesawat melancarkan serangan. Dia perlukan radar tuan-tuan. Kemudian dia mempunyai segala peralatan untuk intelijen. Pasukan perisik dia bukan sekadar individunya, tetapi segala teknologinya. Bermula daripada pesawat yang baru ni ditembak hancur, separuh body dia hancur di Saudi. Yang mana pesawat itu pesawat yang digunakan untuk mencari maklumat, mendapatkan maklumat dan memberi amaran awal. Sekiranya berlaku tembakan bagi pihak Iran, maka pesawat ini akan beri amaran awal kepada pihak command center Amerika. Kemudian dia akan airborne, dia punya fighter jet ataupun air defense system dia untuk menembak mana-mana drone ataupun ballistic missile yang dilancarkan oleh Iran. Itu juga dihancurkan, diletupkan. Pesawat-pesawat pengisi minyak, yang mana yang mereka punya fighter jet yang duduk di udara, kalau tidak ada pangkalan yang dekat untuk dia, kita katakan take off ataupun melakukan landing, touchdown di situ untuk isi minyak dengan cepat, maka dia sangat penting bergantung kepada pesawat-pesawat besar yang duduk di udara, yang akan bantu mereka untuk isi minyak di udara. Pesawat ini pun satu telah pun jatuh, ditembak di Iraq, kemudian banyak daripadanya telah pun dihancurkan ataupun dirosakkan oleh ballistic missile Iran yang ditembak di pangkalan tentera Amerika yang berada di tidak jauh daripada Riyadh, Saudi. Okey, tidak perlu panjang secara teknikal perkara itu, tetapi perkara itu bukan perkara yang disebut sebagai propaganda daripada pihak lawan, utamanya daripada pihak Iran. Tetapi perkara itu diakui oleh Amerika, sehingga Amerika mengakui bahawa mereka telah mengarahkan tentera-tentera mereka yang berada di sana untuk berpindah keluar daripada kamp-kamp tentera mereka yang berapa belas itu, ke lokasi-lokasi lain yang dijadikan pangkalan sementara, bilik mesyuarat sementara, command center sementara. Terutamanya di hotel-hotel dan pelbagai lokasi orang awam lain. Jadi tuan-tuan, macam mana menang tuan-tuan? Dulu ada berbelas-belas kamp tentera, military base, mempunyai segala logistik pertahanan yang cukup canggih di Timur Tengah, di rantau Middle East itu. Tetapi selepas 32 hari perang, perkara itu telah pun musnah. Ataupun kekuatannya telah pun merosot dengan begitu teruk. Jadi macam mana boleh dia kata dia dapat kemenangan? Military base dia pun diserang bertalu-talu, tak berhenti oleh pihak Iran. Itu satu perkara pertama yang kena tanya kat Donald Trump. Dan di Amerika sendiri, perkara kedua yang dipersoalkan, walaupun saya tak nak panjangkan, kita boleh bincang dalam siri khusus tajuk ni. Selat Hormuz. Selat Hormuz itu dibuka, terbuka sebelum daripada perang. Hari ini selepas Trump mengatakan dia telah mendapat kemenangan, Selat Hormuz tertutup dan masih lagi tertutup. Dan Amerika gagal membukanya. Jadi macam mana menang kalau kita katakan Selat Hormuz itu tertutup? Apa makna Selat Hormuz tertutup? Bukan sekadar ditutup. Tetapi isunya ialah bila mana 20% minyak daripada rantau teluk tak boleh keluar, efek dia kepada dunia. Efek dia bukan sekadar kepada negara Asia sebagai pembeli utama paling banyak di sana, tetapi efeknya juga atau kesan buruknya pergi kepada Eropah, sekutu Amerika, Jepun dan Korea dianggap sebagai sekutu Amerika, dan Amerika sendiri. Walaupun dia mengatakan bahawa Amerika pengeluar minyak terbesar di dunia, itu juga disebut dalam ucapan Trump semalam, pengeluar minyak terbesar di dunia, kemudian mereka berjaya tawan Venezuela, ada lagi bekalan minyak dari Venezuela menjadikan mereka tidak bergantung kepada Middle East. Walaupun dia sebut minima, tapi sebenarnya dia ambil minyak daripada Middle East juga untuk diproses.
walaupun jumlahnya tidak sebesar apa yang mereka dapat daripada negara mereka. Tetapi tuan-tuan, kita memahami bahawa bila mana komoditi, terutamanya energi, produk ini, sama ada crude oil dan sebagainya, bila mana dia adalah satu komoditi yang didagangkan di peringkat antarabangsa, maka turun naik harga dia juga ditentukan oleh permintaan antarabangsa. Jadi bila mana bekalan daripada dunia itu merosot, walaupun dikatakan 20%, kita kena ingat ada lagi bekalan yang disekat, iaitu daripada Rusia. Itu juga pembekal utama sejak daripada tahun 2022. Menjadikan dunia bukan sekadar shortage ataupun terputus bekalan sebanyak 20%. Lebih daripada 20% sebenarnya. Itu oil and gas, tak masuk lagi dengan produk lain yang berkait, iaitu fertilizer yang juga datang daripada petroleum. Apa guna fertilizer ini? Untuk baja-baja tanaman. Tanaman ini untuk apa? Untuk makanan. Yang tanam gandum, yang tanam segala macam lah. Panjang tajuk tu. Bila berlakunya shortage kepada energi, 20 ke 30 ke 40% boleh jadi, menyebabkan bekalan-bekalan yang berada di negara-negara lain akan berdepan dengan permintaan yang tinggi. Jadi, tawaran itu adalah sedikit. Supply and demand, kita faham. Tetapi bekalannya adalah sedikit. Permintaannya tetap tinggi, maka harganya naik. Apa akibatnya? Hak saya nak cerita kat sini. Amerika yang jadi pembekal utama paling besar minyak dunia itu pun berdepan dengan kenaikan harga minyak. Daripada 1 gallon sebanyak $3, sekarang naik jadi $4. Banyak tak tuan-tuan? Kenaikan 25%? Banyak. Banyak. Dia tidak ada subsidi, tidak ada apa. Kenaikan 25% banyak. Daripada $3 menjadi $4. Itu memberi kesan langsung kepada rakyat Amerika, kepada negara Amerika, kepada industri yang ada di Amerika, kepada perdagangan dalam negeri di Amerika itu sendiri. Sebagaimana kita jugalah, kita bincangkan tajuk itu berkait diesel dan sebagainya. Tapi di Amerika yang kononnya tak terkesan itu, terkesan. Maka pergi kepada inflasi, pergi kepada kenaikan harga barang dan sebagainya. Amerika pun terkesan. Jadi bila dia lancarkan perang kepada Iran, dan sekarang dia kata dia dapat kemenangan, sedangkan rakyat Amerika berdepan dengan kenaikan harga minyak dan kenaikan harga barang, apa untungnya kepada Amerika? Itu persoalan rakyat Amerika. Sebelum perang, harga minyak $3. Bila lepas perang dan dapat kemenangan, harga minyak jadi $4. Apa yang menangnya bagi mereka? Sebelum perang, Selat Hormuz terbuka, bebas dilalui oleh sesiapa sahaja. Selepas perang dan Amerika Isytihad dia menang, Selat Hormuz masih lagi ditutup. Malah dikawal sepenuhnya oleh Iran. Dan kalau perang ini ditamatkan dengan segera ke, lambat lagi ke, Iran dah mengatakan mereka akan kawal sepenuhnya Selat Hormuz tersebut bersama dengan Oman. Kerana Selat Hormuz tu di antara Iran dengan Oman. Tetapi kena ingat, walaupun di antara dua negara, dengan lebarnya dikatakan sekitar 33 km lebar dia itu, bukan semua 33 km itu boleh dilalui. Sebab apa? Ialah takkan kapal lalu dekat tepi dengan batu, dengan kedalamannya yang tak cukup dan sebagainya. Dia akan lalu dekat tengah, yang hanya beberapa kilometer saja, dan majoritinya adalah di dalam kawasan Iran, bukan dalam kawasan sempadan Oman. Majoriti ke minoriti ke, pokoknya kapal yang masuk dan nak keluar mesti akan lalu dalam tempoh yang begitu lama dalam wilayah kekuasaan Laut Iran. Jadi Iran ada hak di situ, Iran ada kekuatan di situ, Iran ada leverage di situ untuk kontrol Selat Hormuz. Sebelum daripada perang, Selat Hormuz itu bebas, tiada kontrol. Selepas daripada perang, Selat Hormuz itu dikontrol oleh Iran. Apa yang dikatakan menang? Sedangkan Iran semakin berkuasa. Masalahnya siapa? Bukan sahaja kepada kapal-kapal di dunia. Masalahnya ialah kepada negara-negara teluk. Itu terutamanya. Kuwait, Bahrain, UAE, Qatar dan Saudi nak lalu Selat Hormuz itu, mesti kena ada perbincangan dan persetujuan daripada Iran. Apa perbincangannya? Apa termnya? Apa syaratnya? Boleh jadi akan dikenakan oleh Iran. Iran tak akan tutup. Dia akan benarkan. Boleh jadi antara yang paling penting, tak boleh jual minyak itu kepada negara-negara yang bermusuh dengan Iran. Negara mana lagi? Amerika, sekutu-sekutunya termasuklah rejim Zionis. Itu satu perkara. Saya lupa tuan-tuan. Sebelum saya pergi lebih lanjut, siapa yang belum pernah tengok buku saya, belum pernah ambil buku saya jemput untuk tuan-tuan ambil pada hari ini. Buku ni yang menceritakan tentang perang. Kenapa perang ini berlaku di antara Iran dan Amerika. Alright, okay. Saya nak pergi balik kepada tadi, tajuk Donald Trump. Trump kata menang. Selat Hormuz dulu tak ada siapa kontrol. Bebas siapa nak keluar masuk. Tapi lepas dia kata dia dapat kemenangan, Iran kontrol sepenuhnya.
Dan Iran sebut Qatar mohon sudah pada Iran libatkan mereka juga dalam perbincangan untuk kontrol Selat Hormuz itu. Sebab tu Qatar tidak berapa tegang dengan Iran ya. Tapi apa jadi dengan Saudi, UAE, Kuwait dan juga Bahrain? Mereka terpaksa untuk berunding dengan Iran dengan syarat-syarat Iran. Tak boleh jual minyak ataupun berdagang dengan negara-negara yang bermusuh dengan negara tersebut. Itu satu kerugian kepada mereka. Apa yang dia menang, dia dah tak bebas untuk lalu di situ. Apa lagi? Boleh jadi minyak itu perlu didagangkan dengan mata wang yang bukan dolar. Itu disebutkan dalam banyak perbincangan oleh banyak scholar dalam tempoh 2-3 minggu ini secara serius. Walaupun ada mengatakan yuan, dia tak semestinya yuan. Bebas ataupun dalam yuan ataupun apa-apa saja. Pokoknya, bila mana minyak sebanyak 20% itu tidak didagangkan dalam dolar, maka kekuatan paling penting kepada mereka selama ini disebut sebagai petrol dolar itu akan merudum. Ya, sama ada secara drastik ataupun secara perlahan-lahan, pokok dia akan merudum, dia akan jatuh. Maka kekuatan mereka yang terletak pada dolar itu tidak lagi penting selepas daripada ini. Disebabkan dunia pakat pegang dolar, dunia jadikan dolar sebagai mata wang simpanan mereka, reserve kepada negara masing-masing. Sebab apa? Sebab bila mereka nak beli minyak, mereka terpaksa beli dalam dolar. Ini perjanjian yang Amerika buat dengan negara-negara teluk, dengan Saudi terutamanya pada tahun 1974. Siapa nak beli minyak daripada lokasi paling kaya dengan minyak di dunia itu, perlu beli dalam dolar. Maka setiap negara memang dia perlukan minyak. Maka dia pun simpan dolar, dia beli dolar, dia pertahankan dolar. Jadi Amerika boleh print lagi dolar. Kemudian dia keluarkan bond. Satu dunia pakat pergi beli pakat bond dolar. Menyebabkan dolar tu jadi kukuh. Bila kukuh, itulah dia jadi senjata dia. Senjata paling ampuh mereka yang menyebabkan satu dunia takut dekat dia, majoritinya, tunduk kepada dia selama ini, bukan pasal nuklear dia, bukan pasal senjata dia, bukan pasal tentera dia. Sebab dolar dia. Sebab dia pegang mata wang dunia. Jadi dengan kekuatan dolar yang dia ada, dia pegang sistem keuangan dunia. Sistem perbankan dunia. Mana-mana negara yang tak nak dengar cakap dia, maka dia kenakan sekatan. Itu terjadi kepada China dulu. Terjadi kepada Rusia dulu dan ketika ini. Terjadi kepada Vietnam dulu. Korea Utara hari ini. Dan terjadi kepada Iran dah 40 tahun lebih, tuan-tuan. Dikenakan sekatan. Tak boleh berdagang dengan negara luar. Negara luar tak boleh berdagang dengan dia. Sebab apa? Sebab tak boleh pakai dolar. Sebab kalau berdagang juga, maka akan dikenakan sekatan juga. Itu kena pada Venezuela dan sebagainya. Jadi negara kat dunia ni takut dengan mereka. Antara paling penting ialah takut dikenakan sekatan ekonomi. Sekatan ekonomi itu tak boleh berdagang. Tak boleh menggunakan sistem keuangan sedia ada ni. Mana boleh bawa duit dalam beg banyak-banyak nak pergi beli barang orang ni. Orang transfer semua. Ya? Itu bahasa mudahnya kan. Dan semuanya menggunakan dolar. Jadi macam mana dia kata dia menang? Sedangkan dia sedang berdepan dengan kemerosotan yang sangat dahsyat. Dengan tertutupnya Selat Hormuz. Dengan sepenuhnya dikawal Selat Hormuz itu oleh Iran. Anda faham tak? Jadi macam mana Trump kata dapat kemenangan? Rakyat Amerika pun tak percaya, tuan-tuan. Rakyat Amerika pun tak percaya. Okey. Itu yang sedang berlaku ketika ini. Jadi bagaimana? Sebab itulah tuan-tuan tengok, walaupun Iran melakukan serangan terhadap negara-negara Gulf, atas nama kepentingan Amerika yang diserang itu, kamp tentera Amerika, kemudian aset-aset pertahanan yang penting, yang strategik seperti radar-radar milik Amerika, kemudian diserang pula lokasi-lokasi diplomat Amerika, termasuklah kedutaan dan juga konsulat-konsulat Amerika yang ada di sana. Kemudian mula pergi kepada sektor energi yang ada kepentingan Amerika ataupun memberi kesan buruk kepada Amerika, diserang. Kemudian yang terkini bukan sekadar kepentingan tentera Amerika, perniagaan milik Amerika juga mula dikenakan serangan. Amazon kena serang di UAE, Amazon semalam kena serang teruk di Bahrain, Amazon Data Center. Kemudian diberi senarai, tak silap saya 8 company yang dikaitkan dengan company teknologi Amerika yang ada di negara-negara Gulf, diarahkan supaya mereka keluar pekerja-pekerja mereka kerana Iran nak serang. Microsoft, Google, banyak lagi Nvidia, Meta dan sebagainya. Amazon dah kena, itu confirm Amazon dah kena. Jadi, tuan-tuan bayangkan, selepas daripada ini bagaimana? Itu cerita minyak. Lepas ni pula dia letak syarat pula, tak boleh berniaga dengan syarikat-syarikat daripada Amerika. Syarikat Amerika tidak boleh berpangkalan di negara tersebut. Walaupun kita katakan tadi apa dia? Negara-negara itu marah bila Iran serang negara mereka. Data center bila kena serang apa jadi? Tuan-tuan, sekarang ni dunia ni berasaskan kepada data, tuan-tuan. Bank-bank, segala proses, segala maklumat yang dia ada, itu data, tuan-tuan. Begitu juga dalam bidang pertahanan, data sangat penting. Mereka yang
uh, mereka didakwa di Iran menggunakan data yang mereka ada itu untuk memberi maklumat kedudukan pemimpin Iran sehingga banyak terbunuh itu. Itu syarikat teknologi. Sebab tu bagi mereka, bagi Iran, itu adalah sasaran yang sah kerana terlibat dalam peperangan. Sebab tu mereka serang. Bukan semata-mata sebab berniaga. Kalau atas nama rakyat Amerika saja ataupun orang berniaga saja, mereka tak serang. Ya, mereka tak serang. Mereka serang disebabkan apa? Disebabkan syarikat-syarikat teknologi ini juga terlibat dalam menyalurkan data, menyalurkan maklumat sehingga terbunuhnya pemimpin-pemimpin mereka. Dan negara-negara yang berada di dunia ni, segala bank, segala industri, semua tu menggunakan data center ya tuan-tuan. Jadi bila tidak ada, jadi maka bank-bank terpaksa menggunakan cara dulu offline. Bawa file macam dulu Saya ingat saya duduk di Syria 2018 pergi ke immigration bila nak renew visa. Dia cari maklumat kita sebab every 3 months kena renew visa. 3 months ke? Ataupun 6 months. 6 months tak silap. 3 months. Saya tak ingat dah saya. Boleh sambung pakai visitor visa tu, boleh sambung tapi kena renew balik. Dia lama tunggu sebab apa? Tu cari file-file kita macam dulu lah. Sekarang semua orang tak pakai file lah. Semua data kita ada di data center. Okey, jadi itu antaranya, banyak lagi lah ya tuan-tuan. Jadi negara-negara Gulf ni pasal apa tak boleh bertindak pada Iran? Tak boleh tunjuk terang-terang, walaupun ada di antaranya yang memang menyebelah kepada Amerika ketika ini, tapi tak berani tunjuk terang-terang, tak berani nak lawan Iran terang-terang. Why? Sebab apa? Sebab dia tahu Iran itu duduk di situ. Iran itu tidak boleh dimusnahkan. Iran itu tidak boleh dipindahkan. Iran ada di situ. Kemudian mereka perlukan Selat Hormuz. Lepas perang tamat, yang nak hadap Iran ni mereka. Yang nak hadap Selat Hormuz ni mereka. Macam mana minyak mereka nak keluar? Macam mana klien mereka, customer mereka nak masuk ambil minyak? Macam mana mereka nak berniaga dengan negara luar? Mereka perlukan Selat Hormuz. Mereka perlu berunding dengan Iran. Jadi itu yang mereka ketahui. Sebab itulah mereka tidak tunjukkan sikap mereka ketika ini menyertai secara langsung, secara fizikal, apa yang mereka lakukan kepada Iran ketika ini. Mereka tidak sertai kerana mereka tahu risikonya. Jadi lepas perang, Selat Hormuz itu dikawal oleh Iran, maka mereka kena berunding dengan Iran. Maka ia memberi kesan besar, bukan sekadar kepada mereka, tetapi kepada mereka secara langsung. Jadi macam mana Trump kata dia dapat kemenangan? Macam mana dia kata dia dapat kemenangan, tuan-tuan? Itu satu perkara yang dipertikaikan. Sebelum perang, Selat Hormuz itu terbuka. Lepas perang, Selat Hormuz itu tertutup. Macam mana dia katakan kemenangan? Apa lagi, tuan-tuan? Tadi sebelum perang, dia ada kekuatan military base yang begitu banyak, sekarang musnah. Sebelum perang, Selat Hormuz terbuka. Lepas perang, mereka kata dia menang, Selat Hormuz tertutup. Apa lagi? Sebelum perang, Middle East antara lokasi di dunia ini, negara-negara Gulf itu adalah pusat data center. Dia dipenuhi oleh syarikat daripada mereka. Lepas perang, semua itu jadi sasaran tembakan pihak Iran. Apa yang menang? Apa yang Trump kata menang, tuan-tuan? Satu benda yang pelik, tuan-tuan, di sini. Itu yang ketiga. Apa lagi? Saya catatkan 5. Okey. Sebelum perang, Amerika ada sekutu-sekutu. Apa istilah sekutu, tuan-tuan? Ini saya cerita dalam buku ni. Dalam peperangan ni, tuan-tuan, dan ini dalam buku saya dah huraikan tadi, saya cakap, tuan-tuan. Dalam mana-mana kuasa besar pun, dia mesti ada pakyit dia ada pengikut dia yang sentiasa patuh kepada dia. Sekutu-sekutu dia. Sekutu dia di barat, iaitu di kalangan anggota-anggota NATO. Yang paling rapat, paling besar adalah Britain, kemudian Jerman, kemudian Perancis, kemudian Itali, Spanyol. Itu 5 negara besar. Kemudian yang sebelah dia, Kanada juga besar. Jauh sikit pada dia, Australia juga besar, New Zealand. Kemudian di rantau timur ini adanya Jepun, itu juga sekutu dia. Adanya Korea. Tapi dengan perang yang berlaku ini, semua sekutu-sekutu dia itu tak nak join dia. Tak nak join perang dia terhadap Iran. Tak nak join operasi khas yang dia jemput semua negara-negara itu untuk membuka Selat Hormuz. Mereka tak nak join. Tak apa lagi. Lebih teruk daripada itu, apa dia? Lebih teruk daripada itu, mereka pula menghalang Amerika menggunakan ruang udara negara mereka, menghalang Amerika mengguna aset-aset tentera mereka dalam nak menyerang Iran ini. Walaupun sekadar untuk berehat, ataupun kita katakan dia pesawat pengebom dia yang didatangkan daripada Amerika itu perlu melalui Eropah. Dia nak berhenti dekat situ, tambah minyak ke, tambah makanan ke, apa ke, sebelum dia menyambung perjalanan. Tak dibenarkan oleh Britain, tak dibenarkan oleh Itali, Spanyol lagi awal lagi. Israel pun dia tak benarkan guna ruang udara negara dia. Aset tentera dia, pangkalan tentera dia, tak benarkan mereka.
Perancis. Ini disebut oleh Donald Trump 2-3 hari lepas. Tuan-tuan boleh tengok dekat dia punya social media. Dia menyebut, dia kata, kita akan ingat. Tu dendam tu. Tunjuk dia dendam. Dendam dia kepada Perancis. Kita akan ingat bagaimana Perancis tak benarkan ruang udara Perancis digunakan oleh pesawat. Tuan-tuan bayangkan, satu kuasa besar bukan sekadar tak boleh guna ruang udara negara-negara musuh dia, bahaya untuk dia tembak, tapi tak boleh guna ruang udara negara-negara sekutu dia. Kawan rapat dia, tak boleh guna. This is the first time in the world, after the World War II. Since 1945, after World War II, Amerika is a great power, negara paling besar di dunia segi kekuasaannya, kekuatannya, kekebalan tenteranya. Tak boleh guna ruang udara negara-negara sekutunya sendiri bila dia nak berperang. Apa dah jadi dengan dunia ni, tuan-tuan? Apa dah jadi? Tak pernah berlaku, tuan-tuan. Dalam usia kita, ada tuan-tuan kat sini 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada 70 tahun. Tak pernah kita hadapi. Kerana setiap kali Amerika kata dia nak berperang, maka sekutu-sekutu dia akan turut serta berperang. Join dia. Perang Iraq. Ya. Berapa puluh buah negara join serangan dia kepada Iraq tahun 2003. Negara-negara NATO, negara-negara barat. Ya. Perang Iraq tahun 1991, Perang Teluk. Ya. Amerika dapat sokongan daripada 40 buah negara. Negara-negara barat, Eropah dan juga negara-negara Arab menyertai Amerika untuk memerangi Iraq. 40 buah negara. Termasuk negara-negara Arab. Mereka memerangi. Begitu juga perang dia terhadap Korea. Di awal dahulu, selepas daripada Perang Dunia Kedua, Arab, di Korea tahun 50-an. Sekutu-sekutu dia semua join dia untuk perangi Iraq. Perangi Korea. Dan banyak lagi lah operasi-operasi lain. Afghanistan 2001. Sekutu-sekutu dia menyertai dia. Tapi kali ini sekutu-sekutu dia tak nak sertai dia, bahkan menghalang ruang udara negara mereka, aset-aset tentera mereka digunakan oleh Amerika. Mereka halang, mereka tak benarkan. Mereka tak benarkan. Ini first time berlaku, tuan-tuan. Jadi sebelum dia lancarkan perang kepada Iran, dia tidak ada masalah perkara itu. Lepas diserang Iran, dan isytiharkan dia dapat kemenangan, tiba-tiba dihilang sekutu dia. Sehingga Trump mengugut untuk keluar daripada NATO, membubarkan NATO, lebih kurang begitu. Kalau lama lagi ni, tuan-tuan, krisis ini boleh jadi terbubar sungguh NATO. Walaupun mereka bunuh ribu orang di Iran, puluh ribu di Palestin mereka bunuh, tetapi kekuasaan mereka akan merosot dengan teruk. Bila mana dolar berdepan dengan keberangkalian untuk merosot kekuasaannya, bila mana tidak ada lagi petrodolar, bila mana Amerika berdepan, sekutu-sekutu baratnya, perpecahan yang sangat dahsyat ketika ini membawa kepada berpecahnya mereka dengan NATO ataupun terbubarnya NATO, mana-mana satulah, itu adalah sumber kekuatan kuasa besar mereka selama ini, tuan-tuan. Itu yang sedang berlaku ketika ini. Jadi macam mana dia kata dapat kemenangan? Sebelum perang tak berlaku benda itu, lepas perang jadi benda itu. Ulang balik, tuan-tuan, saya dah bagi tahu 4 perkara tadi. Siapa yang ada tulis kat sini? Trump kata dia dah dapat kemenangan. Tapi ada benda yang sebelum perang, dia ada kekuatan itu. Lepas perang yang dia kata menang tu, dia hilang kekuatan tersebut. Saya dah bagi tahu 4. Semua ada 5 yang saya nak cerita kat tuan-tuan hari ini. Apa dia yang 4 tu? Sebut balik yang pertama. Tulis. Yang keempat ni sekutu. Mula menjauhi dia dan menghalang dia. Yes. Yang pertama adalah base. Military base dia hancur. Pangkalan tentera udara dia banyak hancur, dilemahkan. Yang kedua, Selat Hormuz tertutup. Terima kasih, bagus. Yang ketiga apa tadi? Ada dah orang tulis tadi, data center. Data center mereka musnah, ataupun yang belum musnah, berdepan dengan ancaman untuk diserang. Itu yang ketiga. Yang keempat, kejap tadi kita baru sebut apa dia? Hilang sekutu dia. Hilang sekutu dia. Ini pelajaran kita. Apa yang kelima, tuan-tuan? Belum perang tak ada, lepas perang ada. USD merudum ekonomi itu, tu part of yang saya sambung huraiannya daripada sub point kita berkait dengan Selat Hormuz yang tertutup tadilah. Sebenarnya poin kelima tu saya pun tak ingat. Tapi tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan tunggu tengah hari ni ataupun petang ni, saya dah record huraian terhadap 5 poin itu. Ada dalam
channel satu lagi, channel merah, tuan-tuan pergi kat channel merah saya, ada di situ kita huraikan. Dalam konteks sekutu dia yang mengajak perang ni, rejim Zionis itu, kalau dalam perang 12 hari dahulu, selepas 10 hari peperangan itu, tahun lepas bulan Jun dah berlaku perang ini, tu yang saya tulis buku ni. Saya tulis buku ni ketika mana sedang berlaku perang yang Israel lancarkan terhadap Iran pada bulan Jun tahun lepas, 2025. Saya tulis. Saya hurai, dan dalam ni saya tulis faktor-faktor dia, apa yang akan berlaku, analisis dia, dan kita dah buat analisis bahawa dalam tajuk terakhir, kata silap saya, ataupun tajuk yang pertama, ia ada perang 12 hari Iran-Israel, penghabisan atau permulaan baru. Ternyata ia permulaan baru, bukan satu gencatan senjata yang selama-lamanya. Dan ternyata benda tu berlaku hari ini, permulaan baru, perang berlaku kembali dengan jumlah yang besar dan efek dia lagi teruk. Dalam perang 12 hari dahulu, biasa disebut 80%, 90% daripada kita katakan tembakan Iran yang dilancarkan melalui balistik misalnya, tembakan balistik misal Iran dan juga drone dia berjaya dipintas ataupun diintercept oleh rejim Zionis ini sebanyak 80-90%. 80-90% berjaya intercept. Tapi kali ini dah 32 hari, banyak maklumat daripada dalam negara Zionis itu sendiri, mereka berdepan dengan kehilangan yang begitu banyak, kekurangan yang begitu banyak dia punya intercept, air defense system dia, Iron Dome dia terutamanya, dan lain-lain, menyebabkan setiap tembakan Iran itu 80% kena. Dulu 80% tak kena. Kali ini 80% kena. Bahkan ada tempat yang kita dengar sebelum raya itu, bagaimana serangan terhadap lokasi paling penting, yang paling kebal, apa dia? Dimona. Dimona ni tempat nuklear, pusat nuklear Israel. Bukan sekadar tak berjaya diintercept, tetapi langsung tak dapat dikesan. Sehingga berlaku kemusnahan di lokasi tersebut. Mari kita tengok gambaran yang lebih besar, apa yang nak berlaku kat dunia sekarang ni, dengan perang yang sedang melanda ni. Sebab perang ni, tuan-tuan, beyond American and Iranian. Bukan. Ini adalah the world. Walaupun saya tak istilahkan the world war, tapi efek dia adalah kepada dunia. Bukan sekadar dengan krisis ekonomi, kenaikan harga minyak dan sebagainya. Bukan tu saja. Dunia berada pada fasa-fasa persimpangan nak menuju kepada dunia baru. Terima kasih yang dah ambil tu, dan Great Reset dan sebagainya. Not only for economy, for politics also. For politics also. So, great power sedang berada di persimpangan. Kita rasa macam, wah, this is the first time. No. Kita baca sejarah, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, dan ni Perang Iran. Walaupun namanya Perang Amerika terhadap Iran, bersama rejim Zionis yang cenonek tu, tuan-tuan, tapi sebenarnya ini adalah perang yang memberi kesan kepada perubahan dunia. Kita balik kepada apa yang berlaku. Amerika dan Britain, saya baca tadi bab berapa. Kali kedua saya ulang balik. Sebab apa? Sebab dia punya pengetahuan yang disampaikan oleh Profesor John Mashima ni, dia sangat relevan kepada perbincangan kita berkait dengan perang di Iran ni, tuan-tuan. Tajuk The Offshore Balances. Dia bincang tentang dua negara, Amerika sendiri dan juga Britain. Apa berlaku, tuan-tuan? Waktu dunia sedang berebut nak jadi kuasa besar, kuasa serantau terutamanya. Kalau Perang Dunia Pertama dan Kedua tu, lokasi dia paling penting ialah di Eropah. Bila mana bangkitnya Jerman nak jadi kuasa besar, dia berdepan dengan Perancis yang dah lama di era Napoleon terutamanya, juga nak jadi kuasa besar, maka mereka bertembung. Di sana. Waktu itu Amerika dia tak masuk campur. Dia tak masuk campur. Sebab bagi Amerika, paling utama adalah untuk negara dia. Saya bahas dah dalam 2 hari lepas, kalau tak silap, dalam live kita 2 hari lepas. Bagaimana Amerika yang dianggap sebagai kuasa besar di peringkat serantau itu bermula daripada 1850, dan dianggap sebagai kuasa besar dunia, great power, to the world great power is 1898, 1898. 1898, nak memasuki kepada abad baru dah tu, abad ke-20. Itu Amerika. Sebab apa? Sebab Amerika dia tak fikir dia perlu membazirkan wang pada perkara yang dia tak perlu. Bila dia dah capai sebagai kuasa serantau pada tahun 1850, di benua Amerika tidak ada lagi pencabar dia. Dulu adanya penjajah-penjajah Eropah yang menguasai Amerika yang ada pada hari ini. Amerika asal tu duduk di area Pasifik, area Atlantik. New York, Washington yang ada pada hari ini yang menghadap ke Europe, itu asalnya di situ.
Yang lain tu masih lagi dikuasai oleh Britain terutamanya, Spanyol banyaknya, dan juga Perancis. Sebelum tu banyak lagi lah, tapi at least 3 ini. Tapi tahun 1850, habis dah semua tu. Amerika berjaya membentuk negara yang dia ada pada hari ini. Sebahagiannya dahulu berada di bawah Mexico. Antaranya 2 negeri, Texas, negeri besar, dan juga California. Bukan sekadar negeri antara terbesar pada hari ini, yang paling ramai populasi ataupun rakyat pada hari ini, bahkan antara negeri termaju di dunia pada hari ini. Ya, kekuatan ekonomi California itu saja, boleh digabungkan, Jepun campur dengan Britain dan sebagainya. Itu kekuatan ekonomi California. Di situlah adanya Silicon Valley, Facebook tak boleh sebut, syarikat-syarikat teknologi ada di situ. Di situlah juga adanya Hollywood ke Bollywood, pusat ekonomi. Itu dulunya duduk di bawah Mexico. Dan Mexico dulu adanya pengaruh kuasa-kuasa Eropah, termasuklah Perancis dan sebagainya. Tapi berjaya ditawan semua itu oleh Amerika, sama ada secara peperangan ataupun sama ada secara pembelian. Ada yang dibeli, Perancis yang dah berdepan dengan kemerosotan, dia menjual negeri-negeri tertentu yang duduk di tengah-tengah Amerika pada hari ini. Menyebabkan 1850 ancaman itu dah tak wujud. Tinggal Tinggal UK saja yang masih lagi bertapak di Kanada waktu itu. Britain masih lagi bertapak di Kanada. Bukan Perancis, Spanyol. Spanyol. Okey, Spanyol. Terima kasih, Spanyol. Terima kasih, Sukairi. Jadi, itu yang berlaku. Kemudian yang dah merdeka macam Argentina dan sebagainya, itu tidak menjadi ancaman besar kepada Amerika. Kemudian, selain daripada dia tidak menerima ancaman dalam wilayah dia, dalam rantau dia, dalam region dia, iaitu benua Amerika itu, Amerika juga mempunyai buffer zone yang cukup istimewa. Apa dia? Negara Amerika yang besar itu mempunyai 2 laut besar. Iaitu di sebelah kanannya, kanan ni kanan tangan saya lah, saya baca betul begitu. Itu adanya Laut Atlantik, ataupun di sebelah barat dia, yang memisahkan dia daripada negara-negara Eropah. Dan di sebelah kirinya adanya Laut Pasifik, yang memisahkan dia dengan negara-negara Asia. Terutamanya dahulunya, negara yang besarnya, di sebelah kiri itu termasuklah Rusia ada di sana juga. Termasuklah Jepun. Dan hari ini China lah. Termasuklah negara-negara kita, itu Pasifik. Amerika itu dia istimewa, kedudukan geografi dia terpisah. Jadi dia tak merasakan bahawa dia berdepan dengan ancaman. Ada orang yang nak mencabar dia, nak take over dia, maka dia tak terlibat dalam peperangan. Yang berperang ni siapa dia? Kuasa-kuasa Eropah. Jadi orang perang, kita tunggu apa lagi? Kita buat kerja kita tepuk tangan lah. Bahasa budak-budak sekarang apa? Makan apa? Popcorn. Jadi tak ada kepentingan. Pasal apa nak rugikan orang? Orang perang. Perang ni menang ke, kalah ke, dia akan berdepan dengan kecederaan dari sudut fizikal je, ketenteraannya dan ekonominya. Tak terlibat dengan perang, maka kekal dengan kekuatan sedia ada, bebas untuk bangunkan negara untuk jadi lagi kuat ekonomi dan juga ketenteraannya. Jadi Amerika tak terlibat dalam perang. Sampailah Perang Dunia Pertama. Berlaku bila mana Jerman cuba nak jadi kuasa besar di rantau Eropah. Bersaing dia dengan blok-blok barat lain, terutamanya Perancis. Kemudian di sana ada juga Rusia, kemudian Soviet Union kita sebut. Kemudian adanya British. Maka Amerika tidak terlibat dalam peperangan tersebut. Sampailah Jerman dah dapat kemenangan terlalu banyak, terlalu meluas. Jadi dia tak nak Jerman jadi kuasa besar di rantau Eropah tersebut. Barulah dijemput Amerika pergi ke sana, terutamanya untuk membantu Britain. Baru dia join waktu orang lain dah teruk dah perang, teruk dah cedera. Kemudian dapat kemenangan. Jerman dikalahkan. Tapi 1933, Jerman dapat pemimpin baru, Adolf Hitler. Hitler bangunkan balik Jerman, kuatkan balik Jerman, cabar balik kuasa-kuasa barat, maka dia start balik perang. Maka jadi Perang Dunia Kedua. Pun Perang Dunia Kedua pada awalnya, Amerika tidak menyertainya. Tak menyertainya. Dia sertai kemudian. Orang lain dah perang, baru dia sertai. Terutamanya 1941. Bila mana Jerman dapat kemenangan besar terhadap Soviet Union, terhadap Rusia terutamanya. Kemudian Perancis telah pun ditewaskan. Jerman dah masuk wilayah Perancis begitu banyak. Kemudian, apa yang berlaku? Di Asia, bangkitnya Jepun pada tahun tersebut. Sebab apa Jepun berani? Jepun selama ini, dengan kekayaannya, dengan kekuatannya dan sebagainya, dia berdepan dengan ancaman kuasa-kuasa Eropah yang ada di Asia. Apa dia? Terutamanya di China adanya Britain. Di China adanya Perancis.
Di China adanya Spanyol. Di China ada banyak kuasa-kuasa barat di situ, termasuklah ada Rusia yang duduk di sepadan China, di sebelah China. Tapi bila mana Perancis dikalahkan oleh Jerman, berdepan dengan kemerosotan, Perancis tidak tumpu lagi kepada Asia. Perancis tumpu kepada negara dia dan juga rantau Afrika untuk dipertahankan. Dia tak tumpu lagi Asia. Ya, Netherlands ataupun Belanda dah balik tinggalkan empire dia yang besar di Asia. Termasuklah di Indonesia. Belanda dah balik. Rusia berdepan dengan kekalahan perang dia dengan Jerman. Maka yang tinggal di China ketika itu ataupun di rantau Asia hanyalah Britain. Maka waktu itulah Jepun naik bangkit dan Jepun dengan berani. Sebelum itu dia dikenakan sekatan dan sebagainya oleh mereka. 1941 dia menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Itu milik Amerika. Maka barulah Amerika terlibat dalam peperangan secara langsung. Jadi Amerika play safe. Kenapa tidak ada keperluan untuk mereka perang? Tapi disebabkan kuasa-kuasa lain perang, akhir sekali baru dia masuk. Bila dia masuk dalam keadaan walaupun dia berada di pihak yang menang. Sama ada Perang Dunia Pertama ataupun akhir sekali Perang Dunia Kedua, dia berada di pihak yang menang. Iaitu gabungan di antara Amerika bersama dengan Britain, bersama dengan Perancis, bersama dengan Soviet Union dan last kali bersama dengan China, Republic of China. 5 pakatan ini bersama dengan pakatan-pakatan kecil yang lain berdepan dengan Jerman, Jepun dan juga Itali. Akhir sekali mereka berada pada pakatan yang menang. Walaupun menang, sekutu-sekutu dia berdepan dengan kemerosotan. Britain hilang banyak wilayahnya yang terpaksa dimerdekakan. Last kali 47 terpaksa merdekakan wilayah paling berharga. Mana dia? India. 1947. Perancis semakin kecil wilayah jajahan dia. Dan dalam negara masing-masing pun cedera teruk. Kehancuran teruk pada ekonomi mereka, industri mereka yang dibom oleh tentera-tentera Jerman. Maka ketika itu, walaupun mereka berada di pihak menang, kesemua negara-negara itu tak boleh bangkit jadi kuasa besar sebagaimana dahulu lagi, maka Amerika muncul sebagai kuasa besar. Itu berlaku dahulu. Malangnya selepas dia jadi kuasa besar, terutamanya mutakhir ini, di zaman presiden yang paling cerdik katanya itu, Donald Trump itu, Amerika terlibat dalam terlalu banyak peperangan. Walaupun level dia tidak disebut sebagaimana level perang dunia, sebagaimana Perang Dunia Pertama dan Kedua dahulu yang berlaku serentak, tetapi jumlah peperangan yang Amerika laksanakan sejak tahun 1945 sampai 2026 ini berganda sebenarnya lebih banyak, lebih besar berbanding dengan perang dunia yang berlaku satu ketika dahulu. Lebih banyak, tuan-tuan, yang Amerika lancarkan peperangan. Dan hari ini sedang dia berdepan dengan cabaran terbesar iaitu daripada China. Economically and militarily, secara ketenteraan dan secara ekonominya, dia pula pergi buat musuh dengan Iran, dia pula pergi buat musuh dengan Rusia, dengan Venezuela, malah lebih teruk lagi dia pergi buat musuh dengan sekutu-sekutu dia sendiri di kalangan anggota-anggota NATO. Itu yang Amerika hadapi pada hari ini. Dia perasan dia duduk pada level 1945, 1980-an, 1990-an terutamanya, bermulanya dia menjadi kuasa tunggal, unipolar. Dia duk perasan dia berada pada era tersebut. Sedangkan tidak. Lalu dia melancarkan peperangan yang dia sendiri tak boleh hentikan terhadap Iran pada hari ini. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, baik Amerika, baik Britain, dia tak terlibat secara awal. Terutamanya Amerika lah, bukan Britain. Dia tak terlibat awal. Dah tengah-tengah baru dia terlibat. Waktu orang lain dah pakat lemah dah baru terlibat. Akhir sekali dia jadi pemenang, dia jadi kuasa besar dunia. Orang lain cedera. Hari ini, dia habis tuan-tuan. Tanyalah mana-mana pihak pun, bacalah dekat mana-mana pun, majoriti bersetuju bahawa bajet tentera dia habis sehari 2 bilion. 2 bilion dolar bersamaan dengan 8 bilion ringgit Malaysia. Masya Allah. Besar tuan-tuan dia habis. Besar jumlah dia habis hari ini. Dan dalam keadaan di Iran belum selesai, dia ugut pula nak lakukan serangan kepada Cuba. Per day, yes. Sehari 2 bilion tuan. Tuan-tuan bayangkan, Iran hantar drone yang dibuat dengan nilai $10,000. Tapi dia kena intercept dengan nilai berapa? Berapa satu interceptor dia tu? Patriot ke, Iron Dome ke, apa ke? Berganda besar. Semalam saya kontak kawan kita yang duduk di Oman, sempadan UAE. Dia duduk di kawasan minyak. Dan kawan kita yang duduk di Dubai. Saya tanya macam mana, okey ke? Dia kata okey.
Cuma biasalah, selalulah tengok bunga api, dia kata. Tapi tak kena tempat dia lah. Biasa kena tempat yang US lah. Ya. Jadi tu dulu Amerika. Lawan Amerika hari ni, dia belajar daripada apa yang Amerika buat dulu. Hari ni ada negara-negara yang dia relax. Dia tak payah buat apa. Sebab apa? Sebab Amerika sedang menghancurkan diri dia sendiri. Merugikan ekonomi diri dia sendiri. Ya? Itu yang sedang berlaku ketika ini, ya tuan-tuan. Itu yang sedang berlaku. Dia sibuk berperang, orang lain relax. Tengok saja dia. Tuan-tuan tahu negara mana Walaupun terkesan juga ekonomi negara-negara tersebut. Tetapi dia tak payah buat apa-apa. Amerika sendiri tembak kaki dia sendiri. Cederakan diri dia sendiri. Britain pun sama, tuan-tuan. Saya sebut dah baru ni Britain. Waktu kuasa-kuasa barat, kuasa-kuasa serantau, Perancis dengan Jerman lah terutamanya, Rusia satu lagi, berperang sama-sama sendiri nak merebut menjadi kuasa di Eropah. Britain dia tak terlibat. Britain dia sibuk dengan Asia terutamanya, melakukan penjajahan di Asia. Sebab dia tak nak juga bila dia sibuk dekat sana orang attack dia. Jadi di sana dia dapat keuntungan. Di samping dia juga tidak bersempadan secara darat dengan negara-negara Eropah lain. Sebab dia ada Selat Inggeris. Di tengah-tengah tu ada Selat Inggeris yang memisahkan Britain dengan negara-negara Eropah lain. Dia lebih selamat. Tapi akhir sekali dia diheret juga dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dan dalam peperangan yang kuasa besar buat ini, memang biasanya blockage. Itu sekatan menggunakan tentera laut, kapal-kapal laut itu menjadi senjata penting di awal peperangan untuk melemahkan negara yang nak diperangi. Jerman buat sekatan terhadap Britain. Britain juga buat benda yang sama. Amerika buat kepada Jepun dulu. Walaupun ia tidak menjadi satu syarat kemenangan, faktor kemenangan, not ada syarat, faktor kemenangan, kerana last kali menang ni mesti kena pergi dengan tentera darat juga. Itu banyak pendapat mengatakan begitu, termasuk John Mearsheimer pun kata begitu, Profesor John Mearsheimer. Kena pergi tentera darat juga. Tetapi dia akan melemahkan negara tu. Sebab apa? Sebab bila laut tersekat, maka ekonominya juga akan terbantut. Tapi hari ini terbalik. Terbalik. Sebelum daripada perang itu, kita katakan bahawa Amerika bawa kapal USS Abraham Lincoln, bawa pergi ke Teluk Parsi, bawa pergi menghampiri Iran. Berlabuh dekat sana sebulan lebih. Sebelum perang dilancarkan, dah sebulan Abraham Lincoln duduk kat sana. Tahu tak Abraham Lincoln ni pesawat apa? Dia panggil aircraft carrier. Aircraft tu pesawat, carrier yang bawa pesawat. Dia kapal panjang, kapal yang panjang dan besar. Atas dia boleh letak 100 biji, 200 biji fighter jet, helikopter, untuk berperang dengan mana-mana negara. Amerika ada banyak. Tak silap-silap 12 biji. Antara yang canggih, antara yang hebat dah, USS Abraham Lincoln. Dibawa pergi ke situ. Mendekati Iran. Untuk ugut Iran. Untuk bagi maksimum pressure, tekanan maksimum kepada Iran. Waktu dia pergi berunding dengan Iran tu, kapal dia dah duduk dekat, tak jauh daripada perairan Iran. Tujuan dia apa? Tujuan dia bila perang dimulakan, maka tentera laut Amerika akan buat sekatan kepada Iran. Selain dia dijadikan tapak pelancaran serangan. Sebab dia aircraft carrier ni, dia bukan datang sebiji kapal tu, dia datang dengan berpuluh-puluh kapal lain. Kalau tak puluh pun belah lah. Destroyernya, macam lah. Ia akan bersama dengan dia, satu ketumbukan tentera. Maka bila tersekat, ekonomi Iran akan musnah. Iran akan berdepan dengan tekanan. Rakyatnya akan bangkit dan jatuhkan kerajaan. Itu antaranya. Satu armada besar. Tapi apa yang berlaku adalah terbalik. Bukan USS Abraham Lincoln yang buat sekatan laut. Iran yang buat sekatan laut dengan menutup Selat Hormuz. Kesannya sebagaimana yang Amerika jangkakan terhadap Iran. Tapi berlaku bukan kepada Iran. Berlaku kepada dunia seluruhnya, termasuk kepada Amerika. Iaitu minyak tak cukup. Harga minyak melambung naik dengan begitu tinggi. Satu dunia berdepan dengan parah. Macam mana Iran boleh tahu perkara ini? Selain perkara itu mudah untuk kita faham kerana Selat Hormuz itu sempit di bawah kawalan mereka. Mereka baca sejarah apa yang Amerika buat. Apa yang Jerman buat. Apa yang Britain buat. Dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Mereka belajar benda tu dalam pelbagai peperangan-peperangan lain. Tapi Amerika tak belajar daripada sejarah dia sendiri. Yang dulu negara dia jadi kuat, jadi kaya. Sebab apa? Tak sibuk dengan peperangan. Jadi Amerika sendiri, dia tak belajar pada sejarah dia. Yang mana ketika mana dia berperang, ketika mana Eropah sibuk berperang, berebut nak jadi kuasa besar, dia tak terlibat dalam peperangan. Tapi bila mana orang lain dah cedera, baru dia masuk perang dan dia jadi pemenang. Hari ini dia pula sibuk berperang.
Dia sibuk berperang, merata tempat dia perang. Dan paling teruk, benda tu dalam strategi perang mana pun, syarat nombor satu ialah mengenal lawan kita. Tapi dia tak kenal lawan dia. Dia tak kenal lawan dia. Sebab itulah tuan-tuan, Amerika tahu tak Selat Hormuz nak ditutup? Tolong jawab jap. Amerika tahu tak Selat Hormuz akan ditutup oleh Iran? Sebelum daripada perang dilancarkan 28 Februari yang lalu. Amerika tahu tak? Amerika tahu sebab apa Iran berulang kali ugut. Kalau Amerika serang Iran, maka Selat Hormuz akan ditutup oleh Iran. Amerika tahu. Trump tahu. Panglima tentera dia tahu. Hari ini berita apa dia? Menteri Pertahanan dia pecat Panglima Tentera Darat di mereka. Ada di CNN, ada di Middle East Eye, ada di New York Times, ada semua berita hari ini. Menteri Pertahanan dia, ataupun dia sebut siksa perang. Dia bila sebut siksa tu, dia mereka menteri lah. Ya? Memecat Panglima Tentera Darat. Ataupun dia sebut Ketua Staf Angkatan Tentera Darat. Pasal apa pecat? Sebab tak nak ikut cakap Trump. Apa dia? Boleh jadi Trump nak lancarkan perang darat sungguh. Nak turunkan tentera darat. Ada kita matilah di Panglima Tentera Darat. Nak hantar tentera darat dia. Boleh jadi dia fikir begitulah. Sebab apa? Menyerah nyawa. Ya? Hantar pergi ke darat, serah nyawa. Serah nyawa. Daripada mati baru ada berapa orang, bari mampus ribu lagi. Boleh jadi begitu Jadi apa dia tuan-tuan? Trump tahu tak? Trump tahu bahawa Iran akan tutup Selat Hormuz kiranya Amerika serang dia. Pasal apa dia lancarkan juga peperangan kepada Iran? Dalam keadaan Trump tahu, kenapa dia lancarkan juga serangan terhadap Iran? Kenapa ya tuan-tuan? Boleh tak jawab sikit tuan-tuan kat bawah tu? Sebab apa dia lancarkan? Han dah tahu risiko, the risk is coming, bila mana Selat Hormuz ditutup, kesannya pula sangat buruk, minyak tak boleh keluar, perdagangan tak boleh keluar. Pasal apa yang serang juga Iran? Sombong, macam-macam tuan-tuan sebut. Epstein File, apa lagi? Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang paling tepat ialah kerana Amerika ataupun Trump meyakini perang itu akan tamat dengan cepat. Amerika akan mendapat kemenangan dengan cepat. Israel akan mendapat kemenangan dengan cepat. Sebab itulah bila dia dipujuk oleh negara-negara Gulf, negara-negara Teluk, supaya tak lancarkan peperangan ini, dia mengatakan kepada pemimpin Gulf, perang ini paling lama 5 hari. Sebab ejen persikan mereka, baik daripada Mossad ataupun daripada CIA, beri maklumat kepada dia. Kita dah tahu di mana Ayatullah duduk. Di mana Sayyid Ali Khamenei duduk tinggal. Pergerakan dia kita dah dapat detect. Perisik kita ada di sana. Teknologi kita dapat detect dia duduk di mana. Maka bila kita berjaya bunuh di hari pertama, ataupun paling lewat hari kedua, hari ketiga, maka Iran akan hancur, akan runtuh, akan tewas, akan kalah. Maka mereka akan dapat kemenangan cepat. Ya, dia akan mendapat kemenangan yang cepat. Iran tak sempat nak tutup Selat Hormuz. Itu yang dia yakini. Tapi apa yang berlaku? Ya, dia dapat detect di mana kedudukan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Bukan canggih sangat pun sebab Sayyid Ali Khamenei tak melarikan diri. Dia dibunuh di dalam rumahnya, dalam pejabat dia. Dia tidak berlindung di dalam gua. Dia tak duduk di dalam terowong. Dia tak duduk di bawah gunung. Sebenarnya saya sendiri pun terasa bila gendang perang itu telah pun dipalu oleh Amerika berbulan-bulan, saya juga merasakan boleh jadi Iran menyembunyikan pemimpin tertinggi mereka. Satu dunia pun rasa macam tu. Tiba-tiba bila dia terbunuh dalam kediaman dia, dalam rumah dia, dalam pejabat dia, tempat dia buat kerja. Isteri dia ada di situ, anak dia ada di situ, cucu dia ada di situ, tak pergi ke mana. Kerana mereka orang yang tidak takut kepada kematian. Mereka tidak takut. Jadi apa yang pelik sangat intelijen dia. Tetapi Trump terlalu yakin. Bila matinya Sayyid Ali Khamenei, maka regime change akan berlaku. Kerajaan revolusi itu akan jatuh dengan sendirinya. Maka dia akan install ataupun naikkan kerajaan baru yang pro-Amerika. Dia cukup yakin benda tu. Maka berlaku pembunuhan. Tetapi regime change tak berlaku. Pertukaran pemerintah tidak berlaku. Itulah bala yang dia dapat pada hari ini, yang dunia juga terkesan dengan teruk pada hari ini, bila Selat Hormuz ditutup. Apa masalah dia di situ? Dia tak belajar daripada sejarah dia sendiri. Yang mana Amerika dulu jadi kuat sebab tak sibuk dalam peperangan.
Orang lain perang dah bertahun, dah cedera teruk dah, baru dia masuk. Dia tewaskan mereka semua, maka dia jadi pemenang dan dia jadi kuasa besar dunia. Hari ini dia sibuk dengan peperangan, dia sombong dengan peperangan, tiba-tiba dia terperangkap dalam perang. Yang dia sendiri tak boleh nak keluar, yang duit dia habis terlalu banyak. Duit dia habis terlalu banyak. Tuan-tuan lihat sejarah kejatuhan mana-mana kuasa besar dunia. Mana-mana kuasa besar dunia. Ya, dalam peperangan dia nak memerangi negara-negara yang mencabar dia, memang dia membunuh lawan dia dalam jumlah yang besar. Tapi itu bukan petunjuk dia akan dapat kemenangan. Akhirnya, dia akan dapat kejatuhan dan tidak lagi jadi kuasa besar. Bacalah sejarah mana-mana pun. Rom ke, tuan-tuan baca sejarah Mongol lagi teruk. Mongol bunuh orang lagi banyak. Last kali mana dia Mongol? Normal Mongol. Tak ada lagi kuasa besar Mongol. Tak ada. Naik cepat, jatuh cepat. Britain. Kuasa penjajah paling besar di dunia. Sun never set in British Empire. Sebab apa? Kuasa dia daripada New Zealand di hujung sampai ke Kanada, Asia, Afrika, semua duduk di bawah Britain. Tak ada benua yang terlepas daripada jajahan Britain. Sangat besar. Tuan-tuan ingat dia bunuh sikit? Banyak Britain bunuh, tuan-tuan. Mana dia Britain hari ini? Bukan kata bukan lagi kuasa digeruni, malah di sudut ekonomi pun dalam top 5 pun Britain dah tak ada. Hari ini Amerika, China nombor 1, nombor 2, kemudian Jerman nombor 3, kemudian Jepun, kemudian India duduk nombor 5. Pintas Britain, tuan-tuan. India yang dulu jadi jajahan kepada British, hari ini dah pintas ekonomi Britain, tuan-tuan. Itu yang berlaku. Walaupun ada lagi, negara itu maju lagi. Tapi dah bukan kuasa besar macam dulu. Merosot dengan teruk. Jepun. Banyak mana Jepun bunuh dalam Perang Dunia Kedua? Tak terkira, tuan-tuan. Saya boleh sebut, dalam buku ni saya tulis di muka belakang, tuan-tuan baca. Dia bunuh bukan di Chongqing, saya nak pergi di Chongqing. Bandar kedua yang teruk diserang oleh tentera udara Jepun. Dia bunuh di Nanjing. Di Nanjing saja. Nanjing ni tak jauh. Tuan-tuan pergi naik flight daripada KL 4 jam, 5 jam sampai kat Shanghai. Daripada Shanghai naiklah. Naik speed train, saya rasa 30 minit, 40 minit sampai Nanjing. Di Nanjing saja dibunuh banyak mana? 300,000 orang. Lama mana? 1 bulan ni, tuan-tuan. Yes, during 1 month, 300,000 people killed in Nanjing, China. Nanjing ni dulu ibu negara. Sebelum Beijing, Nanjing tu ibu negara pada China. Dibunuh oleh tentera Jepun. Tapi Jepun lepas pada tu tak jadi lagi kuasa besar. Hari ini juga dia berdepan dengan weak. Ekonomi dia stagnan. Tak boleh nak bergerak. Rakyat dia berdepan dengan apa yang disebut sebagai aging population. Generasi muda tak banyak. Negara dah tak produktif. Masalah tuan-tuan. Dia pula takut kepada China pada hari ini. Sebab China besar pada dia. Kuat pada dia. Ekonomi maju pada dia. Kekuatan keuangan, industri dan sebagainya. Sentiasa menjadi ancaman kepada dia. Dulu dia pergi bunuh orang mudah-mudah 1 bulan. 300,000. Ya Allah. Ni kena cerita. Saya suruh baca tajuk ni sebab apa? Yang kita kena cerita kepada rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam. Melayu, Cina, India semua. Yang mereka tak faham konflik yang berlaku di Timur Tengah. Yang mereka tak faham apa yang berlaku di Palestin. Mereka tengok orang Islam ni memang kerja nak perang saja ke? Dia tak baca. Itu adalah penjajahan yang masih lagi berbaki. Yang saya sebut dekat sini, penjajahan gaya barat. Pasal saya tulis gaya barat, bukan barat. Sebab apa yang Jepun buat itu pun gaya barat. Walaupun Jepun bukan daripada negara barat. Termasuklah tok nenek mereka dulu duduk di Nanjing. Tok nenek mereka dulu duduk di Chongqing. Chongqing tak silap saya, 200,000 carpet bomb. Tentera udara Jepun pergi bunuh carpet bomb. Saya pun tak pernah sampai. Ni saya nak pergi ni. Esok lusa saya akan pergi ke sana. Saya akan duduk beberapa hari. Saya akan pergi melawat kesan-kesan perang. Saya akan melawat muzium perang dia. Tengok apa yang berlaku. Tok nenek mereka juga pernah diperangi sebagaimana penduduk di Gaza diperangi. Teruk tak? Teruk. 300,000 di Nanjing dibunuh itu bukan sekadar menggunakan tentera udara. Tentera darat. Wanita-wanita dia 20 ke 80,000 ditangkap dan juga dirogol oleh tentera Jepun. Itu berlaku kepada nenek-nenek, tok nenek Cina dulu. Bukan lama, tuan-tuan. Ni benda ni berlaku di antara tahun 1937 hingga 39. Baru lagi. Generasi itu pun ada hidup lagi walaupun usia mereka dah tua. Tak sampai 100 tahun pun umur mereka. Siapa yang hidup tahun 1939, hari ini umur dia berapa, tuan-tuan? Kita belum sampai 39 kan? Ni 2026. Maknanya umur dia
sekitar 80 tahun. Ada lagi yang hidup, tuan-tuan. Ada anak mereka yang umur 60 tahun, 50 tahun, tahu cerita tu, tuan-tuan. Jadi yang muda-muda dekat sini, lagilah mereka kena tahu cerita ni. Kita kena cerita kepada mereka bahawa apa yang berlaku di Palestin bukan kerana orang Islam ganas. Bukan sebab kita nak perang. Sama yang berlaku di Iran. Ya? Apa yang berlaku kepada mereka ialah penjajahan. Tanah mereka dicuri. Itu yang berlaku di Palestin. Kemudian mereka lawan orang curi tanah mereka. Mereka dibunuh. Bila mereka dibunuh, mereka angkat senjata. Di kalangan keluarga mereka, penyokong-penyokong mereka. Mereka lawan. Bila mereka lawan, mereka dirampas lagi tanah mereka. Tak cukup dengan tu, rampas lagi tanah negara-negara jiran dia, baik Syria di Bukit Golan, baik Lebanon hari ni tuan-tuan tengok daripada dulu lagi, baik Mesir di Semenanjung Sinai, baik Jordan, dia ambil tanah mereka. Lalu negara-negara ni pula berperang. Siapa bantu? Negara keliling. Kalau tak bantu, nanti mereka pula kena. Maka ditimbulkan kekacauan kepada negara-negara keliling. Di Libya, di Iraq dimunculkan perang. Hari ini pula di Iran. Sebab apa? Dia takut negara sekeliling ini, walaupun tak duduk sepadan dia, akan membantu negara di sepadan dan orang Palestin untuk lawan dia. Maka dia perlu buat kekacauan. Ada bukti. Bukan kita cerita. Ini hasil daripada kita punya interpretation. No. Bukan tafsiran. Ini fakta. Di sebalik perang Iraq dan nak menjatuhkan Saddam Hussein, di sana adanya Israel yang menghasut mereka untuk buat peperangan dengan memberi maklumat-maklumat intelijen yang palsu. Faham tak, tuan-tuan? Ya? Dia bagi maklumat intelijen palsu kepada Amerika, ya, untuk serang Iraq. Ya, dia bagi maklumat intelijen palsu. Kononnya ada senjata pemusnah. Tapi dah masuk, tak ada pun, tuan-tuan. Tak ada senjata pemusnah pun, tuan-tuan. Tetapi peperangan itu telah membunuh ratus ribu nyawa orang awam di Iraq. Sebab apa? Sebab dia nak lemahkan Iraq. Bukan sekadar nak jatuhkan Saddam Hussein. Nak lemahkan Iraq itu. Siapa naik pun lepas jadi kerajaan, lepas pada Saddam Hussein, negara tu negara ketinggalan 30, 40 tahun, 50 tahun. Tak boleh jadi ancaman lagi kepada dia. Maka itulah perkara yang dibuat kepada Iran pada hari ini. Dia bukan sekadar nak bunuh Ayatollah. Bukan sekadar nak bunuh pemimpin sediada. Not only for regime change. Sebab nak lemahkan Iran. Sebab tu dia hancurkan jambatan. Dia hancurkan sekolah. Dia hancurkan hospital. Why? Sebab dia nak Iran ketinggalan 50 tahun ke belakang. Supaya tidak ada lagi generasi baru yang bangkit menjadi pencabar kepada dia sebagai pencuri tanah. Dan dia dah sebut. Post Iran, ya, pasca Iran, berikutnya adalah Turki. Jangan duk sedap. Turki pula. Dan perkara inilah disedari oleh negara seperti Saudi, Qatar terutamanya dan sebagainya, yang melihat tidak boleh lagi bergantung kepada Amerika. That's a problem to America. It's a very big problem to America. Sebab apa? Selama ni US selesa dengan sokongan padu sekutu-sekutu dia di kalangan negara-negara Arab, terutamanya daripada Saudi, negara besar yang ada pengaruh besar, jaga haramain, jaga dua-dua masjid ataupun rumah suci umat Islam. Ya, Saudi yang kaya dengan minyak, cash dia banyak. Amerika selesa. Hari ini Saudi pun sedar bahawa mereka juga ke depan ini akan jadi ancaman. Sebab itulah dia buat pakatan ketenteraan dengan Turki, dengan Pakistan, dengan Egypt dan sebagainya. Mesir, walaupun tak disebut secara langsung, tapi secara tak langsung orang faham itu cara nak independent. No more dependent to the Western States. No more dependent to the United States of America. Itu dia yang sedang berlaku ketika ini. Kerana mereka sedar. Jadi sebab tu saya minta tuan-tuan baca tuan-tuan. Sebab apa? Bila tahu benda tu, barulah kita boleh cerita kepada rakan-rakan kita. Islam yang tak faham, ya, sebahagiannya, ya, tak ramai, ataupun bukan Islam, ya, sebahagiannya yang mungkin tak faham benda ni, yang merasakan kenapalah kat negara Islam ni banyak perang. Hei, tak! Bukan macam tu. Dulu tok nenek hampa pun perang. Sebab apa? Sebab ada penjajah jahat. Nak curi tanah, nak ambil tanah, nak ambil harta. Lawanlah. Bila lawan dibunuh beramai-ramai. Sama juga dengan saudara-saudara kita di kalangan yang berbangsa India. India juga selain daripada China, antara negara yang dijajah teruk oleh kuasa barat satu ketika dahulu. Tok nenek mereka yang duduk di India dulu dibunuh dengan begitu banyak. Harta mereka dirampas. Negara mereka telah pun dimusnahkan ekonomi mereka. Pokok-pokok kekabu ditebang. Yang mana India dulu pengeluar kain dunia. Ditebang pokok-pokok kabu, pokok-pokok kapas. Ganti dengan apa? Ganti dengan pokok popi, pokok dadah. Akhir sekali rakyat mereka terpaksa bekerja dengan Britain untuk tanam pokok dadah. Apa dia buat lagi dengan dadah tu? Dadah tu pula dijual ke China secara paksa supaya dia dapat duit.
Ya, daripada duit dia dapat itulah dia gunakan untuk menjajah negara-negara lain yang ada di Asia. Itu nasib mereka di India dulu. Yang terbunuh banyak, yang dijajah. Itu nasib mereka dahulu, tahun 40-an, tahun 30-an, tahun 20-an. Sama juga di China, tahun 37, tahun 39. Pembunuhan besar-besaran, 300,000 berlaku di Nanjing. Ya, 200,000 berlaku di Chongqing. Tok nenek mereka pun kena. Tapi mereka tak baca sejarah. Kita pun tak baca sejarah. Maka sebab itulah di kalangan kita ada yang tak faham. Oh, kenapa dekat Middle East ni berlaku? Pasal apa? Pasal ada menatah haram ni. Pasal ada rejim haram ni. Mari tubuh negara atas tanah orang, curi tanah orang. Bila orang lawan, orang hak lawan tu pula jadi pengganas. Kita hak tak faham ni, awaklah gerakan tu duk tunjuk duk guna senjata sangat, duk jadi teroris sangat. Kita pun ada yang masuk kepala macam tu. Bukan orang Cina, orang India aja, orang Melayu pun ada yang berpegang pada tu. Kenapa tak guna jalan rundingan? Bacalah sejarah. Siapa kata tak berlaku rundingan? Gerakan paling kuat di Gaza pada hari ini melakukan penentangan bersenjata. Bila dia ajak mereka kepada demokrasi, masuk pilihan raya, mereka masuk pilihan raya. Bila mereka menang pilihan raya tahun 2006, mereka tak diiktiraf. Dikenakan tekanan kepada mereka. Keuangan disekat daripada mereka. Pemimpin mereka diletupkan, dibunuh. Itu yang berlaku. Maka bila mereka dibunuh, mereka angkat senjata, mereka dikatakan pengganas pula. Yang mencuri tanah jadi mulia. Perlu dirunding. Yang mempertahankan tanah, mempertahankan nyawa keluarga mereka yang dah puluh ribu dibunuh dulu-dulu, mereka pula jadi pengganas. Ni yang kita kena faham balik. Benda yang sama dikatakan kepada Mandela di Afrika Selatan dahulu sebagai ketua pengganas. Ketika mana melawan penjajahan. Ketika melawan apartheid. Benda yang sama dikatakan kepada Mahatma Gandhi satu ketika dahulu. Ketika lawan British di India, yang menjajah India. Dia juga dikatakan pengganas. Mahatma Gandhi bukan beragama Islam, dia beragama Hindu. Nelson Mandela bukan beragama Islam. Cucu dia hari ini masuk Islam. Dia beragama Kristian dan pengikut dia parti yang majoriti Kristian. Ini bukan cerita Kristian, bukan cerita Islam, bukan cerita Hindu, bukan cerita Buddha. Cerita dia orang jajah, maka kita kena bela yang dijajah. Ni yang kita nak kena fahamkan. Sebab tu saya tulis tuan-tuan. Yasir Arafat pun kena. Semua kena. Kecuali kita turuti mereka, ikut mereka, tunduk sujud kepada mereka, barulah tak dikatakan pengganas. Itu pun hari ini dah jadi dah. Negara-negara barat, negara-negara Eropah yang duduk dengan Amerika dalam NATO, ya, ikut turut serta Amerika nak perang negara mana, mereka join, hantar tentera mereka, bagi duit, bagi senjata. Tapi apa Amerika buat pada mereka hari ini? Bila Trump kenakan tarif, ya, dia tak pilih negara timur ke negara barat ke China ke Rusia ke Malaysia ke, Eropah pun kena tarif yang teruk. Malah wilayah Eropah, Greenland, milik Denmark, pun nak ditawan oleh Amerika. Kanada yang duduk kat sepadan dia, pun dia kata dia nak ambil alih jadi negeri ke-51 milik Amerika. Maknanya, sama ada lawan, sebagaimana gerakan yang ada pada hari ini, ataupun tunduk kepada Amerika, jadi sekutu Amerika, tetap akan jadi mangsa buli dia. Maka apa lagi kita tunggu? Bangkit. Baik namanya Muslim, baik namanya Buddha, baik namanya Kristian, baik namanya tak ada agama, ataupun apa-apa saja yang berdepan dengan penindasan, kena ada kebersamaan untuk bangkit. Itu yang perlu kita faham, tuan-tuan. Itu saya ajak tuan-tuan baca, tuan-tuan. Bukan ada benda lain. Itu je, tuan-tuan. Saya sebut dalam live saya baru ni. Kita ada anggota baru kepada ASEAN, Timor Leste. Tuan-tuan, Timor Leste teruk menjadi mangsa kepada penjajahan satu ketika dahulu. Menjadi mangsa kepada persaingan politik proksi kepada kuasa-kuasa besar yang berada di rantau ini. Sehingga menyebabkan mereka dah merdeka pun sampai hari ini, teruk nak bangun balik, miskin negara mereka, tuan-tuan. Kita simpati kepada rakyat Timor Leste. Kita simpati kepada pemimpin dia yang datang Malaysia. Tuan-tuan ingat tak pemimpin dia datang Malaysia tahun lepas? Kita simpati kepada dia, kita kesian dekat dia. Kita suka tengok lucu dia, baik dia, apa semua. Tapi bila kita pergi kepada agama dia, kita kata dia Kristian. Oh, kita pun jadi tersekat. Tak boleh! Walaupun mereka bukan beragama Islam, maka kita perlu bantu mereka. Apa saja jalan yang kita boleh bantu mereka. Untuk mereka keluar daripada kemiskinan. Mana-mana dunia pun, tuan-tuan. Ini baru disebut sebagai manusia, yang manusiawi. Ini yang disebut oleh agama, rahmatan lil alamin. Nabi bukan bela orang Islam saja. Nabi bela juga orang bukan Islam. Nabi bukan hormat sesama Islam juga. Nabi hormat kepada mayat orang Yahudi yang lalu depan Nabi. Nabi berdiri. Itu ada dalam sejarah. Sebab agama itu didatangkan adalah untuk membawa rahmat, membawa kebaikan, membawa kasih sayang. Kepada siapa? Lil alamin.
Kepada alam. Bukan lil muslimin. Muslim, bukan muslim, pokok, tumbuh-tumbuhan, haiwan, semuanya patutnya dapat rahmat, dapat kebaikan dengan datangnya agama itu. Itu yang kita kena faham pada ketika ini, tuan-tuan. Okey, kita dah dekat pukul 12. Terima kasih banyak-banyak yang duduk sampai akhir ni, tuan-tuan. Ramai kita hari ni, 3,000 lebih. Terima kasih banyak-banyak. Ada masa kita akan live lagi, tuan-tuan. Moga kalau tak banyak, ada sedikit benda ni menjadi ilmu kepada kita yang boleh kita share lagi dengan orang lain. Tolong share dengan orang lain. Yang dah ambil buku tu, terima kasih banyak-banyak. Korbankan wang, tuan-tuan. Bukan untuk saya, tapi untuk kita bersama, untuk umat kita, untuk negara kita. Moga-moga kita bertambah ilmu kita, bertambah pengetahuan kita, semakin merdeka dan semakin kuat kita, insya-Allah. InsyaAllah ni yang kita cita-citakan sangat, tuan-tuan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya, tuan-tuan.